Okey. Lepas tu soal lagi. Kimi, Ipe, Ame, Depe, Api dengan Kai. Okey, ku nak mula-mula start gini, main. Okey. Fair dah. Masa bola duduk sini pun, contohnya bola duduk kat main pot dia pun, pau duduk gini lah. Tak segi lah. Di sini. Lima ni jangan pecah. Duduk stay. Tengok tu stay gitu. Jangan buat track offside. Ku tak si main track offside. Tak si. Sebab pot ni laju kiri kanan, pot dia laju. Okey. Ku akan royak. Okey, contohnya boleh bola aku nak cari opak ni tak apa, lima ni itu dah. Okey, aku nak ipe cari ni ipe ni. Kau ni tak usah main comel, boleh bola lalu depan ni, lalu ke api dengan kali ni you kena kerja lebih lah sikit. You kena mari kau ni pun kena mari, kau ni orang kita target main awak tu dua orang ni. Ni lepas tu Ame, mana Ame? Ame tak apa. Ame Kimi Ada. okey, Kimi ni kau Kimi boleh ki. Tapi bila kita kena attack, bola duduk sini orang go kick ke apa, duduk gini mula. Duduk tunggu. Tak usah kau nak main kawasan tu, nak main sini 3 hari 3 malam pun aku main. Jangan video masuk kawasan kita. Defend boleh bola, cari midfield kita. Kalau rasa confident ke api, sepak ke api. Kalau awak rasa tekan sangat, 3 lawan so, awak tahu mana tupak tu. Tubik bola. Jangan kita ikut dalam lebok. Kalau boleh, bola lagi, orang lalu ada. Orang ada, midfield kena pergi. Midfield jangan jalan kaki lah. Kalau nak serang, 5 orang ni lah serang. Kalau nak serang, 5 orang ni lah serang. 5 orang ni. Defend boleh naik kat ni lah. Kat ni lah. Duduk gini. Ataupun duduk gini. Okey, nampak? Nampak tak? So gahipe tak payah macam mepe boleh bola lock tengok kiri kanan lalu. Pom sini. Defend tak payah main macam mepe. Pasal sedar lagi. Ya. Cumanya aku nak ya. Midfield, defend. Awak tak usah lebih pada ni. Midfield tak usah lebih pada ni. Okey, defend pun tak usah lebih pada ni. Kalau awak duduk sini, jangan lebih pada. Kira biar sini ni ada orang sama. Jangan buat track offside. Jangan naik korang di bawah ni. Kita kena dengan bola offside putih dengan itu putih. Cuma yang lawan ni 5 tu jangan pecah. Stay 5 stay. Sorry kau 5 tu stay. Dia masuk pergi sorang. Dia masuk pergi sorang. Guna masa kita defend 5 orang duduk gini. Guna 2 duduk gini. Jangan pecah. Ada kena ada orang sorang ni. Contohnya jalan ni 2 orang ni kena ada orang sorang, dia kena tembus dulu pak awak. Contohnya pak awak tadi. Sorang ni kena turun. Dia jadi ni pak awak. Dia nak jumpa midfield dulu so. Barulah jumpa 5 orang ni.